Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okey, sama-sama. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu Allahu Allah
Okay, sama-sama jazallahu anna. Boleh? Jazallahu anna sayyidana Sayyidana Muhammadan mahu. Empat lagi. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan mahu ahluhu. Sesama. Jazallahu Ya Nabi, salam
kita akan mulakan dengan peserta. Dipersilakan pengarah program bagi ya. Kita terus semua sekali, semua sekali. Dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zulhairi bin Ismail untuk menyampaikan sijil-sijil dan hadiah-hadiah pada hari ini. Peserta yang akan mengambil sijil-sijil bagi pertandingan azan. Semua ambil sijil je dulu nah. Okey, kita persilakan. Apa ni? Okey, sijil dulu. Muhammad Afiq Sufi bin Muhammad Nur. Mana dia adik? Cepat ambil sijil semua dulu. Beri tepukan bagi semangat. Lain kali dia main lagi. Terusnya ambil sijil. Muhammad Akil Raihan bin Rizwan. Muhammad Fan. Okey. Muhammad Akil Raihan. Okey, sila. Muhammad Akif Qayyim bin Azli. Ambil sijil. Muhammad Suja bin Muhammad Syahril. Ni muazzin. Azan subuh tu bagi. Muhammad Rayyan Zikri bin Nur Shah Nizam. Wah, ni peserta yang termuda ni. Sini ni. Okey. Sila. Ni lepas adik ni. Silakan. Ni. Lepas tu Muhammad Khair Iskandar Hazim bin Muhammad Hairul Lail. Okey. Muhammad Haziq Zafran bin Zakri. Mana tu sikit? Okey. Dan peserta terakhir yaitu Muhammad Wazir Farhan bin Zakri. Wazir, mana dia Wazir? Ada Wazir. Mana ada? Okey. Beralih kepada kecemerlangan. Tadi penyertaan, semua orang dapat sijil. Ustaz, jazakallah, maka kita sampai kepada penyertaan kecemerlangan. Hadiah tempat kelima. Ada ke tempat kelima? Tu dia. Sebab 5 waktu. Siapa tempat kelima ni? Subuh. Hadiah tempat kelima disandang oleh Muhammad Suja bin Muhammad Syahril. Dengan 61 markah. Nak bagi markah lah supaya tahun depan tahu. Tok Bilal kata bagi markah. Bagi markah kita tahu. Tempat keempat dengan 68 markah Muhammad Rayyan Zikri bin Nur Shah Nizam. Wah, azan asar lagi. Johan, apa tempat keempat? Tempat ketiga. Tempat ketiga, kedudukan ketiga dengan markah 70 markah. Muhammad Haziq Zafran bin Zakri. Wah, ramai peminat. Aisyah Mutiara Teratai. Lain kali kita tengok mutiara mana yang paling banyak ni kumpul peserta ni. Okey, dengan markah naib juara 72 markah. Juara dulu dengan 73 markah. Juara disandang oleh Siapa? Juara disandang oleh Muhammad Afiq Sufi bin Muhammad Nur. Ni sekali lagi azan Zuhur. Okey, syabas dan tahniah anak anda. Azan Zuhur sekali lagi ni kita nak tengok. Dan juga naib juara disandang oleh Muhammad Iskandar Hakim bin Muhammad Hairul Lail. Naib Johan. Okey, tahniah. Apapun syabas dan tahniah kerana markah hampir-hampir dekat-dekat, dipanggil sama-sama hebat. Kalau dalam pertandingan kita panggil markah setara, ini adalah markah orang-orang hebat. Dan kita beralih kepada mana acara ni? Pak Haji, acara Hafizah. Saya baca saja. Dipersilakan
Adik Hazil Zakwan bin Jeffrey Zain. Lagi? Mana dia adik Jeffrey Zain ni? Okey, mari cepat. Kita panggil tu nama. Hazim Zakari bin Jeffrey Zain. Oh, semua keluarga Jeffrey Zain ni Lagi mana? Okey. Lagi. Saya tepi sana. Senang pergi. Okey. 3 orang sekali. Haziq Zarif bin Jeffrey Zain. Oh, semua ni sekali pak dia lah main. Mana ada? Kalau boleh. Okey, lagi. Dah, okey. Muhammad Adam Haris bin Hamdan. Okey, memang kita lajukan hero-hero kita laju. Ini peserta hafazan. Musyaffar Shah bin Muhammad Sharif. Ramai penunggu sijil dengan duit Lepas ni dapat duit lagi, panggil sekali lagi ambil duit. Haizar Ar-Razi bin Hairul Ammar Gaddafi. Muhammad Aiman Hakim bin Syabuddin. Senang panggil nama ikut sijil, macam convocation Muhammad Hafiz Darwis bin Kamarul Anwar. Muhammad Adham Naji bin Muhammad Nur. Ahmad Taufik bin Jamaluddin. Semua ada ni, bagus semua ni saya pergi Johan, cari lagi Imam Zuhur. Kena dengar bacaan Hafiz je. Imam Zuhur bacaan Hafiz. Amirul Mukmin bin Jamaluddin. Kena maghrib lagi dengan Isyak. Raja Zulfazli bin Raja Musa. Silakan. Yang ini yang mana? Sekali. Dan Nur Hidayah binti Jamaluddin. Okey. Mana? Nur Hidayah. Okey. Dipersilakan Salmiah binti Ali. Salmiah binti Ali. Wan Salmiah binti Ali. Mangana. Okey. Dipersilakan Nur Atikah binti Jamaluddin. Ni semua anak beranak ni, bagus keluarga. Macam Ustaz Azra'i ni. Tapi Ustaz Azra'i patut dia lawan dah, depan 8 beranak semua. Nur Hafizah binti Jamaluddin. Dah. Orma Hafizah berumai. Okey. Afrina Zawani binti Muhammad Zahir. Nur Aida Kausar binti Haizul Bahar. Haizul Bahar. Mana dia? Hafizah. Ada, tabah kita sambung last sekali. Nur Amirah binti Syabuddin. Itu dia dah. Dan kita akan sedia mengumumkan bagi hafazan kategori laki-laki dulu kan perempuan dulu? Sila adik, tengok sana adik, tengok depan. Ni dokumentasi penting ni. Okay. Putri dulu kah putra dulu? Putra dahulu. Tempat kelima. Dahsyat ni, masjid pemurah sungguh. Sampai tempat kelima. Bagi Johan sudah lah. Bagi tempat kelima terdepan, 10. Ramai sikit masuk. Muhammad Aiman Hakim bin Syabuddin. Tempat kelima. 72 markah. Tempat keempat, Raja Zulfazli bin Raja Musa, 86 markah. Ni markah tinggi-tinggi semua ni depan ni.
Tempat ketiga. Wow, tempat ketiga habis semua diborong. Hazil Zakwan bin Jeffrey Zaid, 87 markah, tempat ketiga. Ya, ni hafazan. Ni semua baca Quran semua di rumah ni, dia ngapai kat tangga saya tengok itu. Okey, pegang tengok ambil gambar ni baik. Naib Johan. Naib Johan dan Johan. Umum Johan dulu. Pengusi kata umum Johan dulu. Maka Johan disandang oleh dengan markah 91. Juara tahun ini Muhammad Adham Najib bin Muhammad Nur. Wah, tanah Johan. Dan pastinya Johan 100 lebih tu. Saya ingat yang ni hafazan RM200 juara. Jadi tahun depan masuk, oleh kurang ada 2 orang juara kongsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekat masuknya waktu zuhur di kawasan Batu Kawan dan sewaktu dengannya. Jadi kita teruskan naib juara. Jadi kita akan yang tadi juara azan kita sebenarnya ikut keputusan mesyuarat dia akan azan masa waktu selepas dia menang. Jadi kita naib juara dipersilakan Hazim Zakari bin Jeffrey Zaid, naib Johan. Mana dia? Adik naib Johan? Ya, naib Johan. Baik. Bagi Hafizah. Baik. Tempat kelima dipersilakan adik Nur Hafizah binti Jamaluddin. Tinggi markahnya 81 markah. Tinggi markah Qari'ah kita, apa Hafizah kita tinggi-tinggi. Baik, tempat kelima. Tempat keempat Nur Hidayah binti Jamaluddin, 81 markah, 83 markah. Tempat ketiga dipersilakan adik Nur Atikah binti Jamaluddin juga, dengan 84 markah. Semua depa juga ni. Abah Johan lagi semua anak anda. Abang Din. Okey, baik. Juara tahun ini bagi pertandingan hafazan perempuan, juara disandang oleh Afrina Zawani binti Muhammad Zahir. Mana dia? Afrina. Oh, yang ni. Ni tuan-tuan. Kita tengok adik kita sebagai juara, Afrina Zawani binti Muhammad Zahir, 92 markah, tinggi. Dan naib juara disandang oleh Salmiah binti Ali. Mana Salmiah binti Ali? Mak dapat nombor 2. 85 markah. Mak dapat nombor 2. Okey, alhamdulillah, tahniah. Markah. Ini markah dia. Apa tadi markah naib juara? Naib juara 85 markah. Baik, kita beralih ke pertandingan kuis. Tempat keempat dengan berbawang tulai RM120 kalau tak silap saya lah. Baik, tempat keempat dengan 48 markah dimenangi oleh Muhammad Akif Qayyim, Muhammad Afiq Sufi,
dan Muhammad Ilman Hakim. Tempat keempat pada dia. Depa ambil sijil, depa lari dah dalam masjid dah lepas sembahyang. Tu mai. Wakil pun tak apalah. Okey, tempat keempat. Okey, ambil. Okey. Wakil lah tengok. Okey. Naib juara dengan 57 markah. Kumpulan yang paling sporting dan cukup memberi penghargaan kepada kita. Nombor 3 dengan 57 markah, kumpulan paling sporting. Puan Nur Haizan, Puan Zainab dan Puan Zuraida. Ini dia. Tahniah Sabas. Inilah orang yang paling sporting. Kita berbangga kerana ada wakil muslimat yang mengambil bahagian. Naib juara, dan kita umumkan juara dahulu. Itulah kita umumkan juara. Juara disandang oleh kumpulan 1 dengan 81 markah, Nurdia Maizara, Murni Munawwarah dan Nur Khaira Humaira. Syabas dan tahniah. Dan Naib Johan dipersilakan adik Muhammad Khalif, Muhammad Nur Haziq dan Muhammad Adam Mikail. 75 markah. Tahniah. Maka amalah selesai dan bagi anugerah terakhir sama tinggi dengan jibuk kan. Perarakan. Yang jalan dah jalan, tapi kini yang terakhir penyampaian hadiah. Kita ambil semua sekali piala. Dipersilakan ikut turutan Wila Tanjung Permai. Okey, mai. Depa ada gaduh tu. Mai, jangan duduk-duduk. Semua tamu ambil hadiah kan, semua nak ambil dia. Dipersilakan Wila Tanjung Permai. Dipersilakan Taman Nilam Tanjung. Okey, alhamdulillah Taman Nilam Tanjung, syabas dan tahniah. Dipersilakan Masjid Jami' Batu Kawan. Minta Muslimat Masjid Jami' Batu Kawan. Mari Muslimat. Mai. Okey. Alhamdulillah tahniah. Boleh habalah daripada kemarin dia buat persiapan. Ambil gambar dia tak bagi masuk, takut dia benar. Okey, nombor 4 komuniti Kampung Pengkalan. Dipersilakan. Mari komuniti. Siapa dia? Komuniti Kampung Pengkalan. Orang kampung, mai ambil wakil. Perarakan orang kampung. Mai. Mai orang kampung. Mai terus, mai ambil. Lari jangan jatuh. Tokir rempeyek. Alhamdulillah. Saya ada order lah. Tokir rempeyek ni betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan dipersilakan Taman Intan Delima. Ni Kampung Pengkalan, silakan. Taman Intan Delima. Dan Intan Delima. Okey, bagus, aktif taman ni. Paling ramai antara peserta. Taman Mutiara Cempaka. Okey. Mai wakil. Mai lah, tak apa. Mai. Pakai ya. Pakai lawa. Boleh. Nak ambil gambar kan. Okey, segok awaknya. Di sana. Dan yang terakhir Taman Intan Cempaka. Yang ni kita umumkan. Apa tu di situ tulis? Ada. Taman Intan Cempaka. Okey. Okey, cantik. Okey, habislah. Okey. Dan hadiah yang terakhir bagi menentukan penjumlahan warkah juri.
Juri daripada PSC event PIGPP SUK. Oh, daripada SUK apa angkut. Dahsyatnya juri tu. Ulasan kebanyakan tidak menepati syarat, tidak menepati perpakahan. Cadangan wujudkan markah pakaian terbaik dan kreativiti. Oh, dia suruh sediakan untuk hadiah pakaian terbaik dan kreativiti. Ini kita buat keseluruhan. Jadi inilah keseluruhan jumlah markah. Pasukan terbaik perarakan Mahathir Rasul Masjid Jami' Batu Kawan 1447 bersamaan 2025 masih disandang oleh satu pasukannya. Tak kenapa tak bagi dua. Sekali lagi sekalian penghargaan dan tahniah pasukan terbaik perarakan Mahathir Rasul 1447 Hijrah dengan markah 51.5%. Tempat pertama juara disandang oleh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, yang telah mengikuti perarakan pagi tadi dengan penuh pakaian yang bergaya, dengan markah nombor yang cukup cantik 51.5%, dan kedudukannya dinyatakan oleh para juri. Tempat pertama Wila Tanjung Permai. Tahniah. Ini dia juara. Dipersilakan yang berbagai datuk untuk mengambil hadiah, dan dia dengan spanduknya sekali. Saya bertumpang ya. Ini pengumuman yang dijurikan oleh orang daripada SUK. Dahsyat betul depa. Bagus, tahniah. 2, 3. Okey, cantik, tahniah. Dan insya-Allah kepada yang lain tak ada harapan, kita akan adakan lagi berturut-turut. Habislah.